Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang dikasihi dan dilindungi. Semoga dalam lindungan Allah dan dimudahkan rezeki. Amin amin rabbi. Ni aku cuba nak kongsikan salah satu pokok yang diserang oleh kanker batang. Tapi ni pokok ni dah tua. Memang patut kena dirawat lah, dipulihkan. Kanker batang ni pun dah reput jadi kanker batang. Sebab salah satu faktornya hujan lah. Tapi kita jangan nak marah hujan kan. Cuaca lah faktor. Dia batang jadi basah kawan. Bila jadi basah, dia jadi reput lah kan. Kita kena ingat sifat kulat tu ada tempat yang lembab-lembab tu. Dia berai keluar kan. Kena cakap pun, kalau dia masih sikit lagi, kita boleh rawat lagi. Tapi ni lagipun dia dah tua kawan. Tak nak buat apa dah ni. Tengok. Dia keluar air. Tu yang dia jadi busuk tu. Ni. Dia reput sendiri ni batangnya. Tu. Dia keluar air hampa tu. Basah. Salah satu faktor cuaca lah. Lagi satu, usia dia. Mungkin dia tak dapat nak melawan penyakit apa semua kan. Tu pasal kita kena pulihkan. Tengok ni. Dia basah kawan. Tu. Lembab. Jadi kita kena buang lah. Memang patut nak kena pulihkan. Pokok ni pun pokok dah tua kan. Lagipun pokok ni dah tua. Dah ada pengganti dia namanya. Dia dah ada pengganti, dah ada buah. Okey lah. Pokok tua ni, dia bukan tak ada keluar hasil, keluar. Tapi cuma kita nak bagi dia lagi strong, lagi kuat, dapat melawan penyakit apa semua kan. Macam tu lah. Dia dah tua kan. Jadi dia mulalah sakit, batang pun mula dah tak kuat, dah tak terdaya apa semua. Yelah dah tua kan. Kita muda-muda dulu tolak enjin bas selama begitu je. Sekarang ni bawa kereta kalau jalan jauh tu boleh terlelap mata tu. Bahaya betul. Ya, mungkin faktor usia apa semualah. Dia pun dah tak kuat nak melawan kan. Salah satunya faktor cuaca pun ya, dan faktor usia dia pun ya, dia dah mula senang diserang penyakit. Ni batang je basah ni kawan. Bila dah basah, mulalah adalah ulat yang mengorek duduk dalam ni apa semua kan. Dia reput apa semua. Tu. Yalah patut cuaca. Kita jangan nak marah hujan lah. Hujan tu pun penting juga bagi kita kan. Dia reput sini. Ni semua dia reput, dia basah. Dia kanker. Dia jadi basah. Dan satu lagi, bila pokok koko tu terlalu lama terendam dengan air kan. Terendam dengan air lebih daripada seminggu ke 2 minggu kan. Akar pokok koko tu boleh jadi busuk dan mati. Pokok saya ada satu mati kat belakang tu. Kuning apa semua mati. Terendam air lah. Tak macam mana kan. Tapi alhamdulillah lah, kebun bapak saya pun dah mula surut. Tengah air kat parit tu biasalah kan. Tapi ni kalau yang ni kanker batang ni memang dah lama. Saya rawat macam-macam pun. Kalau saya tak rawat dia, macam mana saya boleh? Ni nak pulihkan dia kan. Pokok baru dia ni. Pokok baru dia bergetan kawan. Daun besar. Ini bintik-bintik ni ada penyakit ni kawan. Kokon ni memang penuh dengan penyakit tu. Ni yang putih-putih macam kutu. Penyakit juga tu. Nak kena rawat jugalah. Itulah. Orang kata apa, kanser batang ataupun kanker batang. Itulah salah satu faktor cuaca. Lepas tu faktor usia dia yang tak boleh nak melawan lagi. Melawan penyakit-penyakit seperti inilah kan. Kalau dia sikit lagi kawan, kita dah boleh dah. Tapi ni dah lama saya dah macam-macam rawat. Sebab dia dah tua. Dia dah antibiotik badan. Dah lemah kot. Berkurang gitulah macam kita lah kan. Dah tua. Macam-macam penyakit ada kan. Jadi perlu dipulihkan. Ini semua kanker. Ini cendawan yang putih-putih ni pun kawan. Ini pun bahaya juga ni. Ini pun dia boleh merebat sebab dia macam abu. Dia macam abu. Ini pun boleh katakan bahaya juga. Dia boleh juga mereputkan kulit-kulit kayu ni. Dan satu lagi, kalau ada kulit ni yang atas ni, dia menghalang bunga koko untuk keluar. Sebab dia tutup dia dengan lumut. Memang adik-beradik. Tapi mungkin salah satu menyebabkan kayu tu reput apa, mungkin disebabkan dia jugalah. Sebab bila kita kena tahu kulat ni, dia punya sifat dia suka hidup tempat yang lembab dan basah. Jadi tempat yang basah tu ni dia akan tumbuh. Dan dia menghalang bunga koko untuk keluar.
Kan macam ni bunga koko kan. Dia keluar kat ujung-ujung situ kan. Situ. Tapi kalau dah dihalang, macam mana nak keluar bunga koko? Tu kadang-kadang kita tengok, orang tu koko berlebatnya sampai atas sampai ke bawah. Cuba kita tengok pokok dia. Mesti kurang kulit-kulit yang putih ni. Memang nampak macam tak bahaya. Dia salah satu mungkin dia pun menyedut zat-zat ni kan. Tapi kalau dibiarkan pun bahaya jugalah. Ni dia semua jadi reput dah. Dia dah basah, dia kayu dia lembut, reput, tumbuh kulat, habis. Reput dah. Memang nak kena dipulihkan lah. Tapi macam ada tu last buah tengah satu. Yang lain semua dah kena makan tupai. Dia bukan tak berbuah pokok tu ni. Cuma dia nak lawan penyakit tu dah tak kuat lah. So kita kena remajakan dia balik supaya dia jadi strong, mantap, kuat balik lah. Seperti kalau mula-mula kan. Macam ni lah batang dia ni. Ni batang ni tengok batang dia pun kuning-kuning. Dia penyakit ni. Kalau hujan ni dia macam-macam penyakit dia kawan. Tak ada buat apa. Itulah perjuangan seorang pekebun koko. Memang apa yang berlaku dengan pokok koko, dengan kebun koko ni, dia kena reda. Ketentuan ilahi. Yalah. Kita tak boleh nak hujan sebab hujan pun kita perlukan juga. Kan? Kalau kita tak perlukan hujan, kau duduk tempat lain lah. Jangan duduk kat bumi kan. Hujan tu sebenarnya bukan untuk manusia saja, tapi makhluk Allah yang lain pun ada yang perlukan hujan. Inilah salah satu contoh lah. Lagi satu pun pokok ni dah tua dan dah dipulihkan. Dia basah apa semua. Inilah. Tengok basah kawan. Dia mesti basah je. Dia basah. Ialah kulat dia akan hidup tempat yang lembab apa semua kan. Sama macam buah hitam ni. Sebelum saya buat kan. Tengok ni dia basah kayu. Tengok tu. Kayu dia basah. Tak boleh dia perah air. Waktu keluar air. Basah. Tu keluar air. Lembab, basah. Habis. Ya. Salah satu part usia dia apa semualah. Walaupun pokok ni pun dah agak terang juga. Tapi dia kenapa tetap kena kanker batang? Mungkin faktor usia dia dah tak dapat nak melawan apa semua kan. Dah tak kuat. Dah tak strong. Okeylah sahabat, sampai situ. Itulah perkongsian aku tentang kanker batang ataupun dipanggil kanser batang. Dan satu lagi akar. Kanser akar ataupun busuk akar kan. Akar yang busuk. Salah satu puncanya adalah kalau pokok koko tu terlalu lama terendam dengan air banjir, lebih daripada seminggu ataupun 2 minggu, yang terlalu lama, dia pun akan jadi, akarnya akan jadi busuk dan pokok kemungkinan berisiko akan mati. Itulah perjuangan seorang pekebun koko. Dia apa yang berlaku atas dia tentang koko dia dan pokok koko dia, dia kena reda. Semua ni ketentuan Allah. Mungkin ada sebab kenapa Allah buat ini. Jadi kita manusia kena reda lah. Okeylah sahabat, sampai situ je lah. Itulah perkongsian aku sedikit tentang kanker batang ataupun kanser batang ataupun akar pokok koko busuk kan sebab terendam air apa semua. Sebab salah satu faktor cuaca dan usia koko itu, pokok koko tu yang dah tak berapa nak kuat lah nak melawan apa semua kan. Jadi kita kena buat pemilihan lah seperti ni. Okeylah sahabat, sampai itu je lah. Itulah sedikit perkongsian aku. Jika saya tersalah info, tak tersalah kata ataupun banyak terah mana kita tahu kan. Itu macam saya mohon maaf kerana saya manusia biasa yang tak lari melakukan kesilapan. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.